Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini lama tak buat video Okay guys, hari ni aku dengan Rahim. Ni saudara aku. Baru 2 ekor hari ni. Tapi hari masih laju Kita mancing kat tepi hari ni. Okay, kita tengok hari ni apa hasil hari ni. Okay, stay tune guys. Bye. Arus masih laju Ni api kupat. Okey. Allah, sangkut juga. Ui. Aku kayu. Kayu. Gila. Kayu besar belakang. Angkat lu. Kayu besar belakang. Sangkut. Oh, ni makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sorry. Alhamdulillah. Lama. Baik. Aku tak tahu lah. Apa malam ni yang kau buat, cik? Allah terbelah sikit. Allah terbelah sikit. Umpan cacing kita guna hari ni. Umpan cacing anak udang ada sikit tapi hari ni tak guna anak udang pun. Kita try cacing tadi kena buli saja ni. Tengok je habis umpan tak lekat. Ini kali lah. Ini kali lah. Agak ada rezeki hari ni. Okey. Go hari ni. Tada! Oh, lemak. Udang negro. Oh, hasil Wah, bertatu weh. Aduh. Alhamdulillah. Selatnya satu je tengok depan tu. Aduh, menjala pula. Areh tu. Dah kita orang mancing kat sini. Boleh jala depan kita orang depan belakang. Sungai Perak ni dah lah keluasan besar. Macam tak ada tempat lain. Itulah pasal. Macam mana gaya ni? Betul lah. Alhamdulillah. Ya, rumah lokasi rumah kau ni. Ui, naik aja. Kau ni bukan mata maut dah ni. Mata anti kumpau ni. Dia petua dia senang je. Masa ikat mata ni isap suria. Suria. Perasa Nampak awang. Bang. Sini. Makan dia nak. Sini. Makan kayu buat apa? kayu makan ya.
Tu dia. Kita datang seorang macam mancing 4 orang. Rezeki naik 2 ekor sekali. Double kill. Air tengah nak pasang tapi slow lah. Lagi sehari aja air nak mati. Alhamdulillah. Makan. Hai, apa yang makan ni? Macam habis umpan. Patutlah pun. Nunggu sebulan memang tak dapat Kita duk tunggu umpan dah habis. Ui, sini memang kasar-kasar ni. Kalau ada banyak kasar ni aku pernah dapat dekat 10 ekor ni kalau setempat ni je. Cepat ayun pasang. Ikut. Nak kurus lagi aku tu ni. Kena panas tu lah dia. Halusnya mana jenggo ni. Allah. Dah hilang pula dia. Tadi je 2 ekor. Ikut 10 ekor. Ada nyamuk tu. Gatal. Iyalah ada nyamuk. Ish. Nyamuk tengah hari ni. Hai, udang. Susah menor nak makan. Laju ayah ni. Seria je. Peluru pergi tu. Aku kat sini tak ada. Tepi je. Bismillah. Nyamuk pun. Kau kena nyamuk. Ikan baung. Baung lah Untung lah boleh masak lemak. Nak Tak nak. Sekejap, biar ambil lah.
Kak udang. Ambil lah, tak ada kecil sangat pun kan. Boleh ni, stok makan lah. Kau makan? Makan. Gulai tempoyak, asam pedas. Udang. Biar lu Im. Biar. Sangkut. Berat weh. Sangkut kat pokok. Takut dia kepik Ni umpan oi. Buat cacing. Oh, ingat kan berimbang terkejut aku. Sangkut tu Im. Biar lepas balik. Aduh, sayang galau. Tengok tu. Ni dua mata ni. Ha? Yelah, sangkut bawah tu. Bawah tu ada kayu tu. Aduh, biar lu lah. Kendor kan tadi, biar. Sayang. Sayang. Aku lambat. Aku angkat lambat. Dia main-main pahala bawah kayu tu. Oh, tengok sikit. Im. Oh, ini yang kita mahu. Ini besar. Alhamdulillah naik rezeki. Ha. Oh. Seram eh. Aku ingat benda tadi. Slow jalan sebelah. Tak simpang. Baik. Mesin. Akhirnya. Cik. Agak ambil dulu. Main gambar aku yuk. Bosor betul. Oish. Oh, besar. Baik. Mantap. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah hari ni. Mana hasil ni? Hey. Tengoklah Hasil. hasil. Mana aku punya? Aduh. Hilang tu. 3 tali ke? Oi, member aku dah banyak kali dah jatuh karo tu. Kena ikat betul-betul. Wih, berat. Oh. Tengoklah je. Boleh ah. Baru-baru belajar. Aku. Ha, boleh. Okay, kot. Rasa 2 kilo ada Lebih. 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 Oh. Okay guys, hari ni je lah. Sampai sini je lah. Nanti mungkin ada lagi next video. Kita jumpa lagi di next video ko. Minggu depan lah kot. Ini pun air dah nak mati. Jadi kita tengok air macam mana nanti minggu depan. Okay, terbaik guys. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.